Okay, so struktur exam dia, first of course lah, ni sama je tau, level 1 dengan level 2 sama je. Quiz. Quiz objektif ada level 1 ada 37 soalan, level 2 ada 25 soalan. Okay, kemudian dia ada lab test. Lab test ni lah yang nak kena buat classroom, kalender, slides. Level 2 kena buat classroom, kalender dengan slides. Level 1 kena buat classroom, Google Docs dengan satu lagi apa? Google Form link dengan Google Sheet. So structure dia yang untuk kelas ni, okay, bila kita tekan start lab, okay, dia akan keluar paparan. Aku tak screenshot lah yang tu. Dia akan keluar satu website incognito tau. Website incognito tu yang ni dah padam dah. Dia dah habis dah. Website incognito ni lah yang dia macam dia akan detect semua kerja buat kita tu dekat sini. So bila kita dah buka kat sini, syarat dia kena guna incognito. Kalau tak jadi kot. Aku try buat ni tak jadi. Okay, so bila buat tu kat sini kan, bila kita create classroom, kita kena guna account yang dia bagi. Kat sini nanti bila kita tekan start lab, dia akan ada ID, username, password dengan link incognito tu lah. So kita kena masuk guna link tu. Dan juga kena login pun guna yang tu juga. So daripada situ lah dia akan check progress kita. Once bila contoh kita buat Google Classroom, nama flip class. Then kalau kita dah buat, kita tekan check my progress. Kalau dah siap tu dia akan keluar warna hijau. Kalau tak siap ataupun ada error, okay, sambung balik. Macam tu lah. Sama je yang lain. So kita kena selesaikan task dia lah, sampailah markah kat ujung ni lengkap 100%. Macam tu. So macam ni, tanda dia dah siap. Ada ni tik ni. Yang quiz ni aku rasa dia sebenarnya dah siap, cumanya dia bergantung dekat masa. Sebab masa yang dia allocate untuk quiz ni mungkinlah lama kot. Sebab tengok dia taklah lama, dia 2 jam je sebenarnya. Contoh ni kan, quiz 2 jam. Lepas tu 1 hour. Setiap satu exam ni sejam lah. Tapi aku buat start je 10 minit je buat. Quiz ni pun 2 jam. Cuma mungkinlah selebihnya tu sebab overall masa dia 9 jam. Kalau you tengok dia tulis sini 9 jam. So kena tunggu 9 jam barulah dapat certified tu. Begitulah kira-kiranya.